Kita tengok daripada PM1 sampai ke PMX sekarang semua ada DNA UMNO kan. So yang akan datang ni pun agak-agak ada DNA UMNO. Saya beginilah sebenarnya isu ni apabila ramai yang tanya dengan saya, bila adalah beberapa tokoh daripada CAM dan PRO yang amat berhormat PMX mengatakan calon utama dan satu-satunya calon yang akan diketengahkan untuk PRU yang ke-16 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah, siapa pun boleh calonkan. Tetapi bila orang tanya dengan saya, UMNO ada calon ke? Saya cakap ya. Secara mudahnya memang UMNO ada calon. Tapi tak perlulah kita wawarkan siapa calonnya. Yang penting dalam bila kita bertempur PRU ke-16, kita bertempur dan bila dah selepas PRU ke-16 baru kita tengok kursi mana yang dapat parti mana yang dapat kursi yang lebih, dan masa itulah kita akan negotiate. Dan tak perlulah buat masa sekarang ni kita nak menjual kepada rakyat, this is calon utama Perdana Menteri. Dan perlu ingat, PMX 1 sampai ke PMX 10 semuanya datang daripada UMNO dan juga ada DNA UMNO. Maksudnya apa tu? Maksudnya UMNO tak pernah ada ketandusan pemimpin dan tak pernah ada ketandusan untuk mencalonkan Perdana Menteri. Siapa? Itu biarlah keputusan parti yang tentukan. Dulu kita ada isu, bila kita ada masalah Presiden tak boleh menjadi orang kata Perdana Menteri disebabkan ada isu-isu yang kita boleh lantik naik Presiden kita, Datuk Seri Ismail Sabri, untuk menjadi Perdana Menteri. Maksudnya kita masih ada ruang dan kita ada orang lagi yang boleh kita lantik sebagai Perdana Menteri. So maksud saya, dalam konteks politik sekarang ni tak perlu lagi kita nak orang kata lebih lajak daripada laju. So relax dulu. Bila kita masuk dalam PRU ke-16, kita tengok siapa yang dapat kursi yang lebih, dia akan buat keputusan. Sebab of course siapa yang ada kursi yang lebih, dia akan mempunyai kelebihan dan dia akan negotiate. Dan yang paling penting sebenarnya yang akan lantik Perdana Menteri ni adalah yang di Pertuan Agong. Kalau kita calonkan pun orang ni ataupun polan-sepolan ni, kalau yang Pertuan Agong tak setuju pun tak guna juga. So orang kata relax, chill, cool. So kita hadapi dulu, ada lagi 2 tahun lebih. So barulah bila kita nak masuk je dalam pertempuran PRU ke-16, barulah. Tapi saya nak nyatakan di sini, UMNO juga ada calon PM dan kita juga boleh juga menyediakan sekiranya ada apa-apa yang berlaku terhadap calon PM yang lain, dan automatically insyaAllah kita boleh mengukuhkan calon Perdana Menteri kita daripada parti kita sendiri. So that is my stand lah. Itu yang apa yang ingin saya nyatakan. Allah Alam.